Done. You good? Yeah? More? No, enough. Enough? Pelan, okay? Thank you, Aura. Tired? Tired? This one I will leave it. That. Okay. Here. Time to make up. More. Okay, go. Isn't it pretty? Done? Yep. Thank you so much. Lens memang Didi dan Kak Bella selalu beli tempat yang sama. Kat luar dah tak ada orang sayang. Di atas. Abang semua di atas. Wah, dia dah start dah. Okay. Allahu Akbar. Merajuk nanti Didi. Alah, Ara selalu merajuk kalau buat live. Merajuk. Ara, I love you. Thank you. Bye. Dengar tak? Belum tidur tempuyut belum. Sebab besok hari Sabtu kan. Sebab itulah. Makeup gini ada rupa Bella. Jarang sekali orang cakap muka saya macam Pak Bella. Mami dia tiada, Pak Bella tiada. Okay. Sekejap lah. Jadi akan buat live ni sekejap je actually. Sebab live ni basically, thank you Nang, thanks for the gift. Sebenarnya buat live ni Didi cuma mau cakap thank you so much dekat siapa-siapa yang sudah order Belova yang 2-3 hari ni. Korang memang tunjuk support gila-gila. Basically yang packkan barang untuk parcel apa semua memang Didi and ada Filah juga, macam Pak Uda and everyone. Thank you Sukma. And at the same time Kak Bella juga yang ada tolong, and Aiden and Ara. I mean, we are so happy atas support tu. Thank you sangat-sangat. Maksud tempuyuk tu sebab Ara punya ayat tu. Ara dia punya perut selalu ke depan. Perut dia buncit. Saya beli masa Didi promote kat airport hari tu. Ya Allah, terima kasih. Rasanya 2 hari lepas kot. 2 hari lepas tu memang banyak yang masuk order. Mungkin sebab Didi buat yang apa ni, tanda tangan, dapat tanda tangan Kak Bella MYP tu kan. Walaupun diorang busy, Didi kerja semata-mata nakkan tanda tangan tu untuk bagi kat korang. Tapi alhamdulillah macam walaupun bagi banyak sign tu, dalam keadaan diorang tengah busy pun diorang buat je. Maksudnya okey je. Boleh dapat lagi ke yang ada signature tu? Didi tak janji. Tapi Didi tak akanlah buat benda tu kerap kan. Sebab kesian lah dekat Kak Bella dengan Abang Sadiq. But mana tahu kan, soon. Nanti next time kita buat lagi yang macam tu. Thank you Eliza. Sebab tak lama lagi macam nak cakap Belova akan keluar yang baru, packaging baru, kod warna baru. Tak sabarnya. Harap ada colour baru nanti. Betul, jangan risau. Yang next ni macam kalau yang ini warna-warna selamat. Sebab ini memang warna-warna yang Kak Bella memang pilih juga.
Jadi yang ini, okay, tengok yang ini Loyal. Loyal ni dia memang warna-warna yang macam tak berapa nampak sangat. Warna-warna natural macam tu. Sebab Kak Bella memang suka. Tapi macam kalau Didi suka yang ada warna sikit, which is macam orangey sikit. Macam ni. Yang ini Needy. Siapa yang dah beli tahulah ni. Ada Loyal, ada Needy. Dengan lip gloss dia. Lip gloss dia tu yang last lah. So tadi Ara pakaikan pun. Ara pun. Korang boleh tekan beg kuning and tengok, okay? Thank you so much yang dah beli, yang dah support. Sebenarnya bila tengok macam kita pack ramai-ramai and ada Ara dia tolong, rasa macam terharu sangat sebab ramai yang support. And at the same time bukan setakat support tapi suka produk ni juga. Sebab siapa yang dah beli mesti tahu dia punya texture macam mana and dia punya quality macam mana. Tak nak keluarkan shade baru ke? Akan keluar soon, very soon. Sebab tu kita dah tak ada restock yang ini. Yang macam walaupun kamu bilang ada yang beberapa orang bilang dia punya box macam kotak sigup. Gini lah. Tapi yang ini memang cute. Tapi yang lepas next ni tidak sudah kita buat yang kecil begini. Tidak sudah yang kita memang, kalau yang kecil begini kita boleh tengok bah, boleh masuk dalam ni terus tiga-tiga. Nah, jadi nak nampak macam saya buat lipstick kan. Begitu bah. Okay, yang soon punya nanti akan ada warna-warna yang lebih antagonis, which is yang lebih menyerlah. Ada yang macam warna gelap-gelap lagi begitu. Okay, so kepada yang ada komen, dia bilang dia punya skin ten sikit kan begitu. Dapat nanti tunggu yang soon akan ada juga. Cuma kotaknya walaupun macam kotak sigup, itulah. Ini idea Kak Bella. Ya, kalau kamu letak dalam beg kan, nah tinggal kamu letak itu sejak yang dia punya itu kan. Memang betul-betul guys, memang ngam. Ada plan mau jual di Brunei? Pernah jual di Brunei. Rasanya last year. This year kita ada jual di Brunei. Alhamdulillah. Time jual di Brunei, astaga sampai saya terlanggar ini. Time jual di Brunei kamu tahu kah? Orang Brunei memang begini ya, saya cakap. Very supportive. Diorang beli habis. Sold out. Belova sold out di sana. Thank you. Terima kasih sangat-sangat. And then macam lagi-lagi macam diorang kan di sana very macam mana? Tak tahu, but orang-orang Brunei itu memang tak tahu macam mana, macam very supportive. Diorang kalau melimpas diorang mesti akan macam stop and beli. Dan diorang selalu senyum. Orang Brunei. Dia beli ni ada tanda tangan Paske. Saya kena berjogging sambil berlari sambil kena mengajar diorang untuk ambil tanda tangan Saya lah tu beli masa di Brunei jumpa Nil, betul. Sebab masa tu kita ada dekat Brunei, kat Singapura. Jadi kita kena berpecah semua. Semua kena berpecah. Lepas tu seorang kena kat sini, seorang kat sana. Ada keluarkan slightly made ke? Ada, tapi tunggu soon, okay? Tak lama je lagi. So sementara yang stok yang ini, yang korang cakap macam kotak sigup ni ada, korang tekanlah beg kuning, korang kena beli, okay? Siapa yang dah beli, terima kasih sangat-sangat. Thank you so much for the support. Didi happy sangat. Few days ni macam ramai sangat yang tunjukkan support. Dan kadang-kadang ada juga Didi nampak kat situ, dekat order tu, Didi nampak ada yang order sampai 2 sampai 3 untuk satu order tu. Sebab, dan beli, thank you Siti thank you. Sebab dia macam mana tau, kalau korang lelaki, kalau yang tengok live ni lelaki, buat apa saya nak beli lipstick? Tak apa, boleh belikan korang punya mak, korang punya kakak ke, korang punya girlfriend ke, macam tu.